Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Apa khabar bola sepak Malaysia? Ya, hari ni lain sikit. Kita WD jauh. Ini jauh. Kita pergi mana, Jack? Kita ke jumpa Mamu Cat. Oh, kita ke makan mi sotong. ya. Tapi sekarang nampaknya kita dah sangat lewat. Sekarang dah pukul 12.30 hari. Dan kita masih di USJ. Tengah jam. Kau tengah jam kat USJ lagi. Mungkin sampai kejap lagi, mungkin dah start first half. Ada kemungkinan benda tu. Tapi itulah sebenarnya kita orang punya trip ni impromptu lah. Yang sebenar-benarnya bukan nak tengok bola. Kita nak pergi makan nasi kandar, kita nak makan mi sotong, kita nak makan pasambok. Betul. Dan benda ni pun plan pun last minute sangat. Biasalah kan? Semalam baru tanya dia gerak kau apa. Ya. Decide gerak. Kalau decide awal, malam tadi dah gerak dah. Kan? Betul. So Negeri Sembilan lawan Penang. Jack, apa expectation kau? A win is a must lah. Sebab Penang walaupun bermain di tempat diorang, dan sekarang duduk bottom liga, tanpa selepas match, dan sekarang ni menghadapi 7 minggu liga kan, tanpa sebarang kemenangan lagi. Betul. So ini boleh dijadikan antara kelebihan untuk NFC untuk meraih kemenangan lah. So 3 mata adalah wajib. Sebab apa? Kali terakhir kita tak berjaya bawa 3 mata masa kita jumpa immigration di Batu Kawan. So sekali kita datang Penang untuk misi membawa 3 mata lah. Tapi kita tahu tak, yang menarik dia kan, Penang ni Dia tanpa kemenangan dalam liga, manakala Negeri Sembilan tanpa kemenangan di away. Ya, betul. So benda ni sangat menarik lah. Masing-masing nak pecah tradisi. Betul. Dan Negeri Sembilan ni dia tak boleh main dalam panas. Itu masalah. Main pula pukul 5 petang. Macam korang semua training waktu subuh pula. Macam daripada kecil dulu main malam kan. Kita tunggulah. Tengoklah nanti. Dan nak sampai nanti kita sambung buat video. 5.39 bermaksud minit ke 39 kita dah sampai. Tengah kena 1-0. Dan sebenarnya ada insiden, Penang supposedly to get gol kedua, tapi dibatalkan sebab offside lah. So sekarang kedudukan kita orang masuk minit 39, baru 1-0. So guys, ada baki sikit sebelum half time, dan kita menuju ke second half. 1 gol, aku masih optimis 1 gol, sebab baru 1 gol kita boleh kejar dan menang lah. Support lah weh, mana ni? Bola tu. Gila. Tengah mana ada orang? Tengah mana ada orang? Kalau dekat mana?
Lambat. Belakang Kai. Faster. Lukman go. Ya, tak kuat pula Lukman ni. Alex tu. Ni bapak lemah gila kaki kau ni. Ada lakal tu. Woi, la ilaha illallah. Okey, ni hantar berbuah sikit ni. Masuk dalam ni. La ilaha illallah. Gol yang diberikan tadi adalah untuk pasukan Negeri Sembilan FC. Walaupun kita hari ni kalah tapi kita tak kumpau 2-1 bang. InsyaAllah kita akan cuba ke next time bang ya. Hai, tunggu Kek Padri. Hobin. Dapat abang Game untuk petang ni okeylah cantik tapi ya pun tak ada luck nak untuk nak menang. Kita akan cuba ke next time bang. Okey, terima kasih. Hey!
Main sikit. Alhamdulillah akhirnya selepas 6 perlawanan Penang menang di home. Lawan pula dengan Negeri Sembilan. Setelah fan pun dah rasa kecewa, dah ragu-ragu. Tapi ada juga yang tetap support dan sokong tim Penang. Dan hari ni 2-1 guys. Nak lawan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan memang kaki comeback memang. Jadi nasib baik dia comeback lambat sikit. Haria Penang haria. Alhamdulillah insyaAllah Penang boleh pay lagi. Steady Nando. Tamatlah perlawanan dengan berkesudahan 2-1. Dimenangi oleh Penang. Negeri Sembilan belum pernah menang lagi di away. Kita kalah dengan Johor di SSI. Kita kalah dengan PDRM. Kita seri dengan Immigration. So kali ni kita kalah di Penang, Stadium Bandaraya Penang. Negeri Sembilan macam biasa nak comeback, tapi tadi last minute sangat. Banyak lagi yang perlu diperbaiki lagi untuk menentang Selangor, FA Cup dan PDRM nanti. Negeri Sembilan can do better. Hard luck today. So jangan lupa turun paroi. Shout out to fans-fans Negeri Sembilan yang hadir petang ni dekat Stadium Bandaraya. Kalau mengikut pendapat saya, daripada 1000 lebih tu ada kot dalam 400-500 fans Negeri Sembilan. Tahniah, walaupun jauh tapi korang tetap hadir bagi sokongan. Hati-hati di jalan raya. Jumpa korang kat Paroi semua. Main pun dah tak betul. Baru ya. Main pun dah tak betul. Apa boleh buat sebab kita pun balik lagi. Kita tutup je lah perjalanan ke Penang ni sebab dah tak ada lagi. So kita enjoy je lah makanan ada kat sini. Pasal Mbo ada, mi rebus, mi sotong. Rai Binalongan. Padu Okey. bang. Jumpa next episode. Jumpa next episode. Kita jumpa kat PBB. Makan tu.